Pada hari ini kita sama-sama dalam Forum Niaga Madani dan juga Mesyuarat Agung ke-11 DPMM di Perak, dan tahniah kepada DPMM Malaysia di bawah pimpinan Encik Amir dan rakan-rakan pimpinan dan juga Datuk Kamarul Afifi atas dan rakan-rakan menjayakan program dan juga Mesyuarat Agung ini. Dan saya fikir ini suatu titik permulaan yang penting dalam kebangkitan semula para usahawan, para peniaga Melayu terutamanya di bawah bimbingan Dewan Perniagaan Melayu Perak maupun Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Jadi saya amat mengharapkan INSCAN, Isu Keseluruhan Negara yang telah melatih kira-kira 160,000 usahawan sepanjang 2 dekad yang lalu. Tahun lepas saja 25,000 orang, tahun ini insya-Allah 50,000 orang. Kita mengharapkan bahawa gandengan di antara DPMM dan juga INSCAN ini dapat kita gerakkan bersama, terutama juga dalam menggerakkan Pusat Rujukan Inklusif Usahawan Madani Prime yang kita gabung jalankan di antara INSCAN juga dengan NADI, PUMB dan juga CGC, dan insya-Allah saya harap dalam masa yang sama DPMM akan bersama menggerakkan pusat usaha ini sebagai one stop saja. Dalam konteks kita ada waktu pandemik dulu, kita lebih mengutamakan juga perniagaan secara digital antara yang kita berikan penekanan, kerana elemen perniagaan digital merupakan perniagaan yang penting semasa pandemik. Namun dalam masa yang sama pada hari ini, dia bukan sangat soal pandemik atau bagaimana, terutama dengan krisis yang ada di Timur Tengah pada hari ini, kita saksikan bahawa perniagaan digital itu kian meningkat. Dan dalam konteks negara ini, saya fikir tak ada pilihan, kita perlu menguasai AI, menguasai pemasaran secara digital, agentic marketing sistem yang ada pada hari ini yang perlu kita kuasai, dan saya yakin usaha Melayu kita boleh ke hadapan dalam hal ini. Untuk demikian, saya kira dalam konteks INSCAN, nantinya insya-Allah bersama dengan DPMM pusat maupun negeri untuk kita menyemarakkan persoalan dari segi menghadapi cabaran ekonomi yang ada pada hari ini, terutama dengan krisis yang ada di Asia Barat, Timur Tengah pada hari ini, ekonomi dunia yang terus mencabar pada hari ini. Saya fikir kita Malaysia punya kedudukan yang terbaik, yang tersendiri, kerana kita punya hubungan yang seimbang di antara dunia barat dan dunia timur, di antara Rusia dan Amerika, China dan India, Timur Tengah dan negara-negara yang lain. Kita Malaysia menjadikan hubungan yang baik dengan semua pihak, terutama dalam bidang perniagaan. Oleh demikian, saya yakin walaupun keadaan yang mencabar yang ada pada hari ini, tetapi insya-Allah dengan kepimpinan Sultan Anwar Ibrahim yang menyeimbangkan hubungan kita, terutama dalam soal perniagaan, saya kira ada kesan betul keadaan yang ada hari, tetapi insya-Allah saya yakin kita mampu menangani dengan cara yang terbaik, dan insya-Allah INSCAN akan memainkan peranan yang proaktif dalam hal ini dan membantu para usahawan kita ke hadapan menangani cabaran ekonomi global yang ada pada hari ini, insya-Allah. Kita amat berterima kasih dengan Datuk Mustafa, dan kita amat mengalung-alungkanlah kerjasama INSCAN, dan kita harap dalam kerjasama Prime nanti insya-Allah dia akan menambah baik lagi kita punya program GEMA yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat pada tahun lepas.